Tong 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 tong. Siapa kunang petang? Siapa bekok tangan-tangan? Berapa gaji sebulan? 1,500. Pagi sampai petang katok. Ketua Hakim Negara masuk, masa dia masuk dia katok. Tum. Berdiri selama mati kata ke Tok Bila tukang kapang wayang. Tok Bila laki kita ni sayang sungguh kereta ni. Jadi kalau kita tanang kereta-kereta boleh tak? Tok Bila kata tak boleh, siapa nak gali kubur besar-besar. Faham? Hak ni pun nak tanang lakimu pun saja ni 3 jam tak siap lagi kubur ni. Faham? Bini dia kata pula kalau tak boleh kereta, kalau kita bubur steering saja boleh tak? Nak selit celahkan dia tu. Tak boleh. Itu menipu daya. Kita datang kosong, balik kosong. Ha. Balik kosong lagi lagi. Kain kapang Orang usung kanda ke pakai bubur datang pokli. Naik kanda. Tu hakikat hidup kita. Allah kayanya, Allah kereta Mercedes, Volvo 2 biji. Balik naik kanda. Tu dah mau pakai Mercedes, balik ke Mercedes bagi kat kubur. Ikat mayat atas depan kat cerminnya duduk gitu. Faham tak? Harta yang telah menipu kita. Kerana harta dunia ni bukan harta kita. Harta sebenar kita Allah akan bagi di dalam syurga. Betul tak? Hak ada sekarang harta pinjaman. Dalilnya bila ayah kita mati, tanah tu boleh ke kita pula. Kita mati boleh ke anak pula. Pinjam. Last kali Allah ambil balik semua. Tapi pinjam pun action je. Aduh. Baru pakai mimbar tak berhenti masjid. Tok Bila bangun Allahu Akbar undang Ali. Lalu saja pagi lalu sekali masuk opek, petang lalu sekali balik opek. Lalu ke depan masjid. Singgah tak ada masa. Sibuk. Samsung dah baru pakai Viva. Belum Viva Elite. Baru pakai kereta kecil je. Dah sembahyang dah. Ini masalah. Pasal apa? Pasal action dengan barang pinjam. Tuang sakit hati tengok. Kita pinjam barang tuang dia, lepas tu kita buat act depan tuang dia pengang tengok. Allah ni tengok kita marah ni. Pasal kita pinjam kereta Allah. Faham tak? Ni baju ni hak Allah ni. Ni mata kita hak Allah, tangan hak Allah, kaki Allah bagi pinjam. Tiba-tiba lawang dia, marah Allah Ta'ala. Tapi Allah marah dah macam kita. Kita marah genye-genye tangan tak tumbuh pun geram aku. Aku dapat, aku tiba mampu. Gitu je. Tapi Allah Ta'ala bila dia marah, alamu annallaha syadidul iqab. Ndaklah kamu tahu bahawasanya Allah ini bila dia marah, maka seksanya tersangat-sangat azab. Dulu kita tak ada. Dilahirkan kita. Bila kita lahir, dia bagi kekuatan. Dia bagi mata boleh tengok, telinga boleh tengok, kaki boleh berjalan, boleh berlari, tangan boleh pegang, boleh buat kerja. Dia bagi pekerjaan, bagi motor, bagi kereta, bagi bini, bagi anak, bagi tanah, bagi rumah. Tiba-tiba lawang Allah Ta'ala.